Buktinya penyasaran subsidi minyak tidak mungkin dilakukan kalau penyewa awam, terutama di Kementerian Kewangan, itu tidak berkesan dalam kerja mereka. Jadi sebab itu saya nak ingatkan orang yang mendapat faedah ini juga harus tahu bahawa ini hasil daripada tata kelola yang baik, hasil dari pengorbanan pegawai di semua peringkat, hasil mereka bersama tentunya sektor swasta dan lain profesional, tetapi hasil inilah menyebabkan kita berani membuat sesuatu yang unik. Sudah baca Google atau ChatGPT tanya mana negara yang menurunkan minyak, itu tidak ada. Dan dari segi pemikir, kalau ekonomi, perancana ekonomi, dia fikir sekarang ini orang berdepan dengan masalah kenaikan kos dan kekangan hasil negara. Jadi tak boleh turunkan harga yang menyebabkan pendapatan negara itu terjejas. Tapi kita lakukan kerana kita dengar masalah rakyat. Dan kalau kita tidak dengar, dia jadi seperti mana beberapa negara lain akan menimbulkan huru-hara. Jadi sebab itulah kita laksanakan.